Cara hilangkan kesan tahi lalat ataupun kulat ataupun mold, mildew di pakaian guna bleach seperti Clorox ataupun kuat harimau. Link di description, boleh beli online. Biasanya kesan kulat ni terjadi sebab terdedah dengan kesan lembap. Bila basuh dengan serbuk pencuci biasa, dia tak hilang. Boleh pakai any bleach lah, jenama apa pun tak apa. Clorox semua boleh, kuat pun boleh. Cumanya ratio tu kena baca dekat belakang ni. Berapa ratio nak pakai, dan berapa lama nak rendam. Dan macam Clorox satu bleach 16 air, dia punya ratio lebih kurang 250 nisbah dengan 5 liter, ataupun 250 nisbah dengan 4 liter pun boleh. Ni 4 liter. Untuk kuat harimau, tengok dia punya, dia baca lah dia punya ratio kat sini. Ada yang 250 dengan 5 liter air pun ada. Okay, any bleach lah. Clorox pun boleh, kuat harimau pun boleh. Bintik-bintik hitam tak lalat dekat baju. Ini sweater. Try guna bleach kuat. Okay, dia letak sikit. Kemudian campur air. Okay, kacau-kacau sikit. Ni dah campur air. Okay, ambil 2 baldi. Satu baldi yang ada bleach kuat tadi. Satu lagi baldi nak tampung bahagian yang kita tak nak kena bleach. Bagi kena bahagian yang ada tek lalat bintik-bintik je. Bahagian lain yang tak ada, tak nak kena. Okay, tu bintik-bintik tek lalat, biar kena semua. Okay, lepas tu kita biar selepas sejam. Nampaknya tek lalat tu sudah hilang selepas sejam. Okay, kalau ikutkan instruction dia, rendam 5 minit saja. Okay, kita dah lebih sejam, dah boleh angkat lah ni. Ini dah okey ni, dah tak ada bintik-bintik. Lepas tu bilas dengan air lah. Make sure bleach ni tak kena kawasan lain lah. Yang macam biru ni kan. Nanti kena ni, nanti yang biru ni luntur pula. Itu hati-hati lah masa bilas dengan air. Okay, kemudian saya pindahkan ke baldi yang air biasa lah. Ini air kosong je, air pipe je, tak ada campur bleach. Okay, rendam dengan air biasa untuk hilangkan kesan bleach tadi. Rendamlah dalam sejam ke. Lepas tu perah, jemur. Okay, selepas dah rendam dalam bleach, dah basuh, dah keringkan, dah hilang tahi lalat tu. Yang kalau biru ni pun nasib baik dia tak luntur. So agak-agak lah berapa portion ratio nak campur bleach dengan air tu. Dan berapa lama nak rendam. Kena agak-agak, jangan terlampau banyak, jangan terlampau lama rendam, takut nanti yang color biru ni dia luntur. Okay, berhasil buang tahi lalat tu, bintik hitam.